Alhamdulillah, inilah dia ya, flip chart tabletop by Rish. InsyaAllah ya, dengan adanya flip chart ini, semua usahawan-usahawan by Rish akan lebih mudah untuk sama serupa, copy and paste ya, cara-cara untuk kita melaksanakan presentasi, untuk kita berjuang memerangi penyakit dan juga memerangi kemiskinan. Satu Nusantara, satu dunia dengan cara kita menggunakan flip chart ini untuk tabletop ya. So very simple, jelas, saiz dia besar. So insyaAllah dengan cara begini dia lebih jelas dan seterusnya mudah untuk kita membuat closing lah. Ya, ada gambar-gambar menarik di sini. Okey. Semuanya ada 30 keping. Macam tu. Lepas tu kita boleh pusing ya. Ni ada lagi. Sampai habis lah. Ni. Sampai habis. Lepas tu kita pusing. Gini. Right. Dan kita pergi ke page seterusnya macam tu. Untuk plan marketing dan sebagainya. Lengkap kat sini ya. Jadi tengok prospek ya, bukan perlu kita terangkan semua. Okey, kita ambil mana page-page yang sesuai untuk memudahkan diorang faham apa yang kita tawarkan dan seterusnya ya, untuk memudahkan kita closing lah. Macam ni menarik kan. Okey, dan juga kita campaign untuk orang ramai menabung ya, saving dan pencen di BioRish ni. Kita nak fly for freedom around the world. Okay. So nanti aku akan ajar lah cara-cara macam mana nak menggunakan flip chart ni secara teratur dan akhirnya mudah untuk membuat closing. Ni. So menarik ya. Dan kertasnya pun tebal. Nampak lebih profesional, nampak lebih tersusun. Jadi mudahlah ya. Selepas ini mudah-mudahan ya kita nak sukses bersama, membantu kawan-kawan kita dalam tim kita. Kita gunakan flip chart tabletop BioRish Jun 2025.